Jadi kalaulah CEO ataupun pemimpin agensi mengurus zakat ni dia buat satu perkara yang salah, dia bila bercakap tentang pemimpin dalam institusi ataupun agensi mengurus zakat ini, saya suka untuk menjadikan dua tokoh sebagai ikon lah. Satu Khalimah Umar Al-Khattab, satu lagi Khalifah Umar Abdul Aziz. Bila kita cantumkan kedua-dua tokoh ini, kita akan dapati bahawa ada banyak persamaan dari segi tindakan, dari segi cara fikir, dari segi akhlak. Dan ini yang patutnya menjadi contoh, menjadi ikutan orang seperti saya ni, untuk kalaupun tak dapat nak buat sepenuhnya, tetapi paling tidak adalah sebahagian angle yang dapat dibuat lah. Satu perkara yang sangat menarik yang dibuat oleh Khalifah Umar Abdul Aziz misalnya, beliau dapat membezakan yang mana satu urusan pejabat, yang mana satu urusan peribadi. Ini payah ni kita nak buat ni, tapi kita kena cuba buat lah. Jadi kalau urusan peribadi, jangan sekali-kali guna kemudahan wang ataupun kemudahan pejabat. Dalam konteks kita sekarang ni, dia kadang-kadang benda tu simple je, tapi kita take for granted lah. Misalnya pen, yang memang diberikan untuk tujuan kita buat kerja pejabat, tetapi pen yang sama itu kita gunakan untuk kita bawa balik, beri pada anak-anak kita. Nak guna untuk urusan yang memang tak ada kena-mengena pun dengan pejabat. Itu satu contoh yang kecil lah, tetapi impaknya sangat besar, yang boleh memberi kesan kepada cara kita bekerja di organisasi, cara kita bertindak di organisasi. Jadi sebagai pemimpin ni, tentu sekali saya kena tunjuk contoh yang baik lah. Kalau saya tidak mulakan contoh yang baik, macam mana saya nak pastikan orang lain buat benda yang betul lah. Jadi saya kena bermula dengan diri saya dulu. Jadi bila bermula dengan diri saya dulu ni, saya kena bermuhasabah, kena tengok apa kelemahan yang ada, kena baiki kelemahan yang ada, dan yang paling utama sekali ialah mesti duduk dalam jemaah. Jadi katakan staff ada nampak ada kelemahan di peringkat saya ni, dia ada akhlak tertentu yang kita boleh tegur pemimpin. Sama juga macam dalam solat. Dalam solat itu sepatutnya apa yang berlaku dalam solat itu kita kena terjemahkan di luar solat. Jadi dalam solat misalnya, bila imam salah, makmum ni ada kaedah nak menegur imam tu. Jadi begitu juga berlaku di luar. Jadi kalaulah CEO ataupun pemimpin agensi mengurus zakat ni dia buat satu perkara yang salah, jadi staff ni dia ada kaedah, ada adab tertentu untuk dia tegur. Dan yang penting sekali ialah bila kita bekerja dalam satu organisasi ni, kita bekerja sebagai satu keluarga. Jadi kalau kita berjaya ni, kita berjaya bersama-sama. Kalau kita tidak berjaya, kita tidak berjaya bersama-sama. Cuma kita kena ada fikir bahawa sebenarnya semua berjaya. Kalau yang tak berjaya tu sebenarnya kita belum lagi berjaya. Tapi kita akan berjaya. SI Plus